teh pecah beling. Teh pecah beling ni bagus untuk memecahkan batu karang dalam buah pinggang. Ini amalan orang dulu memang dia sebelum ada hospital dan sebagainya, mereka amalkan minum daun ni untuk membantu mereka yang ada masalah dalam buah pinggang. Dia datang dalam secet begini, juga boleh kita buang secet ni dan tuang teh, daun dia. Kalau malas, boleh saja letakkan atau rendamkan bersama secet. Ambil 1 liter air, didihkan dia, kemudian kecilkan api dan masukkan teh. Biarkan 10 minit, tapis dan minum. Minum suam-suam begitu, amalkan minum. Dia membantu mereka yang ada masalah buah pinggang dan juga yang ada batu karang. Dia membantu mengawal darah tinggi, bagus untuk pencernaan dan berbagai rawatan yang lain. Tapi dia banyak membantu kita. Jadi kalau kita nak cari pokok ni, daun ni nak keringkan dan sebagainya susah, maka sudah pun disediakan dalam secet, boleh order dalam beg kuning. Akan mudah-mudahan dapat membantu mereka yang ada kesukaran dan masalah buah pinggang. Wallahi astagfirullah.